Okey geng, sabar projek Wira Grant aku ni. So geng, Wira aku ni bunyi enjin dia makin lama makin senyap geng. Tapi tak senyap sepenuhnya lah. Masih ada lagi bunyi-bunyi bingit geng. Cuba dengar ni geng. Ha geng, dengar tak bising dia? So aku target bunyi tu datang dari puli aircon ni. Sebab sebelum ni aku pernah buka puli aircon ni kan, bearing dia ada goyang sikit tau. So aku akan gantikan puli aircon yang baru geng. Yang ni aku beli dekat kedai orange sebelah. Aku nak korang semua masuk dalam channel Telegram Projek Wira Grant ni geng. So sebelum buat apa-apa kan, yang tak mahir macam aku ni, boleh try rasa dulu ketegangan belt ni. Sebab belt ni diketatkan oleh pomen sebelum ni. Jadi ini macam reference lah bila dah pasang nanti. Okay, first kali longgarkan nut yang ada dekat tepi puli ni. Lepas longgarkan sikit, barulah boleh longgarkan bolt dekat atas ni. Longgarkan je sampailah belt longgar macam ni. Lepas tu buka lah nut dekat tepi tu. Buka lah semua benda yang ada dekat situ geng. Senang sahaja geng. Okey, tengok ni geng. Inilah puli yang lama. Korang tengok dengan teliti dia ada goyang sikit dekat situ tau. Korang nampak tak? Kalau tak nampak maknanya 2 kali Jumaat lagi geng. So lepas tu aku buka adjuster ni pula. Sebab alang dah buka kan, kita tukar baru terus. Benda ni senang saja geng. Cuma remeh sikit sebab kawasan dia sempit. Lepas tu inilah semua barang-barang puli yang lama geng. So aku nak tukar yang baru geng. Kalau korang tengok dekat sini kan, part-part dia ada kelainan sikit lah. Tapi sama je. Okey, untuk pasang, korang ambil 2 benda ni dulu. Dan dekat bawah nanti kan, korang kena pasangkan macam ni tau. So masukkan yang part bawah tu dulu. Lepas tu pasangkan yang bahagian atas punya. Yang benda alah ni kan, masukkan dekat tengah-tengah bearing ni. Lepas tu terbalikkan dan taruh 2 washer yang dia bagi geng. Last kali barulah nut dia. So korang ikut je lah step tadi. Aku nak tunjuk dekat bawah ni pun susah juga geng. So settle tu, ketatkan sikit je puli tu. Lepas tu bolt adjuster dekat atas ni kan, korang ketatkan. Pusing-pusing sambil test ketegangan belt ni. Kalau tak cukup, pusing lagi sampailah korang rasa ketegangan yang tepat geng. Lepas tu ketatkan. Mantap geng. Siap dah. Hello. So jom kita try start engine geng. Bismillah. Alright geng. Apa yang aku perasan kan, dia dah tak ada dah bunyi bingit, bergesek, bersiul, bertikus macam tu. Memang rasa perbezaan dia geng. Enjin jadi lebih senyap. Mantap. Ush, puas hati weh. Tengok kereta yang makin lama makin sihat ni. Terutama bila buat sendiri kan. Best. Serius best. So ni aku saja tekan-tekan minyak sikit. Saja nak checking ada keluar asap putih ke tak. Okey geng, settle sudah tukar puli aircon ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.